Dalam penghasilan video yang baik, ramai yang tak kisah bahagian paling penting. Bahagian yang jadi jambatan dari satu klip ke klip yang lain. Ya betul, transition. Transition yang betul boleh meningkatkan audience retention video sehingga 30%. Transition ni bagi rhythm dan momentum yang diperlukan untuk buat audience kita kekal engage sampai akhir video. Tonton video ini sampai habis. Dalam video ini, kita akan lihat secara step by step cara mencipta transition yang memukau seperti cut out smooth ripple, teknik zoom in zoom out yang sempurna, dan macam mana nak tambah glow effect yang cinematic pada transition masking cut out kita. Paling penting, kesemua transition dalam video ini tak ada dalam CapCut, semuanya kena buat secara manual. Jom kita masuk dalam tutorial. Cutout smooth ripple transition. Pergi ke timeline kita, scroll ke titik transition kita. Tekan freeze pada klip kedua kita. Kemudian, tukarkan klip yang freeze ni menjadi overlay dan letakkan dia di bawah klip utama. Jangan lupa atur duration overlay ni jadi dalam 0.5 saat je. Sekarang, pilih overlay tadi, pergi ke remove biji dan pilih auto removal. Okey, bahagian ni kritikal sikit. Tambah keyframe ke awal dan di akhir overlay ni. Pergi ke keyframe yang pertama, ambil subjek kita dan drag sepenuhnya ke bahagian bawah frame sampai terkeluar daripada skrin. Untuk pergerakan yang lagi smooth, pergi ke graph dan pilih flow 2 atau mana-mana graph yang memberikan acceleration dan deceleration yang baik. Akhir sekali, pergi ke video effect, cari mode party dan tambahkan shake effect. Setkan duration effect ni pendek je, tepat kat permulaan klip kedua. Ini hasil cutout transition yang dah siap. Efek tambahan pada cutout transition, smooth ripple effect. Transisi cutout yang kita buat tadi tu, kita nak bagi dia nampak lagi smooth dan cinematic. Jadi, kita gabungkannya dengan smooth ripple effect. Efek ini adalah kunci nak bagi nampak macam pro grade editing. Pergi ke video effect, cari mode distortion dan pilih ripple effect. Pastikan duration effect ni tak panjang sangat, 1 atau 1.5 saat dah cukup. Ini penting untuk timing dia. Kemudian, kita pergi ke adjust, sharpen dan blur ni dua-dua kita letak 0. Kita nak distortion dia clean, tak ada sebarang blur yang tak perlu. Kemudian, tambah keyframe di awal dan akhir efek. Kat keyframe awal, setting intensity kat 31, twist kat 41 dan speed kat 25. Kemudian, pastikan semua parameter ini diatur kepada 0 pada keyframe di hujung. Ini menghasilkan kesan yang nampak macam fading out secara perlahan. Untuk memastikan efek itu benar-benar menonjol, anda perlu buat layering. Tambah ripple effect untuk layer effect yang kedua. Kita samakan duration dia, letakkan keyframe pada awal dan hujung efek. Kita pergi ke keyframe di hujung efek. Adjust bagi kosong. Lepas tu, kita boleh export. Kita boleh tengok hasil ini. Nampak cun kan? Okey. Ini saya tunjuk contoh saya buat kat klip Avengers. Kita baru je kuasai layering effect yang agak intens untuk mendapatkan kesan smooth ripple. Kalau anda tak nak terlepas masterclass editing CapCut kami yang seterusnya, pastikan anda tekan butang subscribe dan tekan butang loceng kat sebelah dia. Barulah anda tak ketinggalan teknik next level lain lepas ni. Jom, kita main zoom-zoom pula. Sekarang, jom kita buat smooth zoom out effect. Yang ni sesuai kalau korang nak buat klip pendek-pendek. Klip korang boleh nampak lagi cinematic bila guna efek macam ni. Kita cuma gunakan keyframe kat klip itu sendiri tanpa sebarang overlay. Ini adalah transition yang ringkas tapi efisien. Tambah keyframe di awal dan di akhir klip. Sekarang, untuk cipta kesan zoom out, kita perlu zoom in pada klip kat keyframe yang pertama ni.
Bila kita play, dia akan bergerak daripada zoom in ke saiz asal. Nampak dia dah buat ilusi zoom out? Jangan biarkan pergerakan ini kaku. Kita buat dia lagi smooth. Pergi ke graph dan pilih flow to. Flow to graph adalah secret sauce yang bagi akselerasi yang cepat kat awal dan deselerasi yang smooth kat akhir. Dia bagi kesan pergerakan kamera yang lebih berkualiti. Kalau nak dia seragam, kita pergi kat transform, kemudian kat advance. Kita pergi ke bahagian zoom. Jadi kat sini kita boleh tetapkan nak zoom berapa banyak. 150% ke, 200% ke, kita ikut mana sesuai. Teknik ini sangat berkesan bila kita buat berulang-ulang. Jadi kita ulang zoom out effect ini pada 4 atau 5 klip berturut-turut untuk mewujudkan narrative continuity dalam editing kita. Ini hasil dia. Simple je nak buat. Alright, tadi kita dah buat zoom out. Sekarang kita buat zoom in pula. Proses dia sama macam zoom out tadi. Letak keyframe kat awal dan akhir klip. Cuma kali ni kita zoom in keyframe yang akhir. Tadi yang awal kan? Yang ni kita buat kat yang akhir. Jadi kat keyframe awal biarkan dia pada saiz biasa. Kat keyframe akhir kita zoom in kan dia. Kalau nak seragam boleh buat kat bahagian transform tadi. Dan settinglah berapa peratus kita nak dia zoom in. Dah siap. Pergi kat graph keyframe ni. Saya ambil flow 2. Lepas tu kita buat kat 4 atau 5 klip. Ini hasil dia. Kita tiba kat the masterpiece, masking cutout transition. Ini adalah transition yang agak kompleks, tetapi hasil dia macam kita tak pakai CapCut. Saya mulakan dengan klip tadi, cuma saya cut bahagian tengah dan buang, jadi kita ambil 2 klip saja. Satu yang paling jauh dan satu lagi yang paling dekat. Kita mulakan dengan freeze frame pada klip kedua dan tukarkannya kepada overlay. Lakukan auto removal untuk clean cut subjek kita. Kuncinya di sini ialah duplication. Duplicate overlay ini sebanyak 3 kali. Yang duplicate ni kita letak bawah overlay tadi. Kemudian kita duplicate lagi sekali dan letak bawah overlay. Kita susun menegak macam ni. Kita settingkan duration setiap overlay supaya lebih pendek di bahagian awal dari overlay di atasnya. Kalau kita gunakan music, kita boleh ikut bilangan beat music yang kita guna. Untuk setiap overlay duplicate, kita kena pergi kat mask dan pilih mirror mask. Gunakan 2 jari kita untuk ubah saiz dan sudut mirror mask ini supaya ia menutup bahagian tubuh yang berbeza. Satu overlay ini cuma nampak kepala. Kemudian kita ulang proses masking tadi pada overlay kedua, cuma kali ini kita bagi cuma nampak badan. Dan kita ulang untuk overlay ketiga untuk cuma nampak di bawah badan. Benda ni kita panggil dia segmentation. Pilih overlay yang sudah dimask, pergi ke adjust, kemudian kita setkan brightness, contrast, brilliance dan highlight semuanya kepada full. Lepas tu pergi ke graph dalam menu adjust dan tarik titik tengah ni ke atas sepenuhnya. Kombinasi ini akan menghasilkan dramatic glow effect pada bahagian cutout kita tadi. Kemudian kita ulang pada 2 overlay yang lain, proses yang sama. Jangan lupa tambah shake effect yang sangat pendek di setiap titik cutout bermula untuk bagi kesan yang lebih baik. Ini dia hasil yang kita buat tadi. Jadi, itu dia tadi. Kita dah berkongsi sendiri 4 transition biasa dilakukan oleh editor profesional. Dari ketepatan flow to graph, pada smooth zoom out, sampai kerumitan layering dan fine-tuning glow effect pada masking cutout. Ini merupakan sebahagian pro-grade editing. Tetapi, mari kita realistik. Jika anda merupakan seorang content creator yang sentiasa terburu-buru menghasilkan konten, anda mungkin sedar yang kesempurnaan seperti ini memerlukan masa untuk melakukannya. Anda mungkin menghabiskan 7 hingga 8 jam sehari hanya untuk editing yang precise seperti ini.
Biar kami jimatkan masa anda. Anda fokus pada pembinaan konten yang konsisten dan berkualiti tinggi. Kami fokus pada editing yang profesional, pantas dan menguasai setiap transition yang baru kita pelajari. Untuk mendapatkan perkhidmatan editing video yang pantas dan berkualiti tinggi, klik link di bawah sekarang. Jadi, anda fokus je untuk hasilkan konten yang lebih banyak. Pas kat kami, lepas tu cari idea konten baru. Part editing, biar kami uruskan. Jumpa lagi di video tutorial seterusnya. Assalamualaikum.